trending dan terkini di Dagang News. Kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka lembaran baharu dalam sistem subsidi negara, memperkenalkan Budi 95, model subsidi bersasar bagi petrol RON 95 dengan harga RM1.99 seliter untuk rakyat Malaysia yang layak. Langkah ini bukan sekadar pelarasan harga, ia sejajar dengan kerangka ekonomi madani, membina ekonomi yang adil, mampan dan berpaksikan kesejahteraan rakyat. Apa yang berubah? Melalui Budi 95, rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas dengan lesen memandu sah boleh membeli sehingga 300 liter RON 95 sebulan pada harga RM1.99 seliter. Harga tanpa subsidi dianggarkan sekitar RM2.60 seliter. Sebelum ini, subsidi diberi secara pukal yang lebih banyak menguntungkan golongan berpendapatan tinggi dan pengguna berat. Kini, sistem baharu ini menumpukan bantuan kepada pengguna harian, golongan yang paling terkesan dengan kos hidup. Saya berulang-alik setiap hari dari Kelang ke Shah Alam dengan RM1.99 seliter, terasa sedikit lega, apatah lagi dengan 2 anak yang perlu dijaga, kata Nur Rabiatul, pekerja sektor swasta. Saya jalankan urusan penghantaran untuk kedai runcit kecil saya. Bila kos minyak turun, saya mungkin boleh kekalkan harga untuk pelanggan tanpa perlu naikkan harga, jelas Amiruddin Rahim, pemilik kedai di Johor. 11 bilion peruntukan, 2.5 hingga 4 bilion penjimatan. Kementerian Keuangan memperuntukkan 11 bilion ringgit untuk menampung jurang subsidi ini dan menjangka penjimatan tahunan antara 2.5 hingga 4 bilion ringgit. Matlamat kita ialah bantuan benar-benar sampai kepada rakyat Malaysia melalui sistem MyKad. Ketua Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Moh Afzal Nizam berkata, pendekatan ini seimbang antara kemampanan fiskal dan perlindungan sosial. Penjimatan hasil rasionalisasi ini juga memberi ruang kepada kerajaan melabur semula dalam program sosial dan pembangunan jangka panjang. Subsidi RON 95 pada kadar RM1.99 bukan sekadar pelabelan harga. Ia melambangkan cara baharu kerajaan membantu rakyat, bersasar, telus dan mampan. Dengan menumpukan kepada mereka yang benar-benar layak, kerajaan bukan sahaja memberi kelegaan hari ini, tetapi juga membina asas kukuh untuk masa depan Malaysia madani. Budi 95, subsidi bersasar, rakyat terpelihara. Dagangnews.com, Suara Ekonomi Malaysia.